Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini berita terkini Global Sumur Flotilla ke Gaza dan ini perkembangan yang kami dapat bawakan kepada anda untuk jam ini, di mana proses penerbangan kesemua delegasi Malaysia yang ditahan dalam misi bantuan kemanusiaan Global Sumur Flotilla GSF dari Ashdod, Israel dijangkakan akan berlaku dalam tempoh 48 jam. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, langkah itu hasil usaha kerjasama kerajaan Malaysia dan Turki. Delegasi berkemungkinan akan ke Ankara atau Istanbul, Turki sebelum diterbangkan ke tanah air. Tambahnya, keluarga delegasi Malaysia yang ditahan juga telah dijemput ke SNCC pada petang Jumaat untuk menghadiri sesi penerangan, taklimat dan perkembangan terkini berkenaan delegasi. Dijangkakan dengan usaha yang telah dimainkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku penaung Sumut Nusantara dan juga pihak Turki iaitu Presiden Erdogan, Sumut Nusantara Command Center menjangkakan fasa untuk menerbangkan mereka daripada Ashdod akan berlaku dalam tempoh 48 jam lagi.